Pernahkah anda terfikir daripada mana datangnya stok ayam yang dimakan dan dijual dalam pelbagai bentuk dan jenis produk di pasaran yang tidak pernah putus? Pada masa yang sama, kelihatan orang yang menternak ayam semakin berkurangan di sekitar tempat tinggal kita. Ini kerana majoriti stok ayam yang di pasaran datangnya dari penternak berskala besar yang menternak secara terancang dan sistematik di kawasan-kawasan tertentu. Penternakan ayam pedaging moden tidak memerlukan habitat semula jadi dan ruang yang luas untuk membesar dan membiak. Seekor ayam pedaging boleh mencapai berat 2 hingga 3 kilogram hanya dalam masa 5 hingga 7 minggu, berbanding ayam kampung yang mungkin perlukan tempoh 4 hingga 6 bulan. Baka ayam yang digunakan juga adalah berbeza daripada spesies liar. Ayam pedaging moden adalah hasil daripada pembiakan berpuluh-puluh tahun untuk memilih baka terbaik. Makanan ayam ini dirumus secara saintifik dan dipelihara dalam keadaan yang terkawal untuk memastikan tumbesaran optimum.